Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Su nak bawa korang jalan-jalan di stesen Abdullah Hukum. Stesen ni dia ada, sana tu ada Mid Valley, ada The Garden. Lepas tu ada ni mall apa nah, KLEC Mall ni. Yang mana nak datang naik komuter boleh. Dan satu lagi sana tu kita ada LRT. Bergabung bergabung. KTM dengan LRT bergabung, nampak tu komuter. Lepas tu masuk dalam ni, kau akan jumpa sebelah kanan ni, korang akan jumpa kaunter khidmat pelanggan ETS. Jumpalah sini akak ke abang ke ada situ. Dan kita ada sini untuk kau park kad. Sana kalau kaunter tutup datang sini. Ni sini buatlah sendiri. Lepas tu kita masuk dalam. Jom. Dalam ni ada apa, ada surau, ada toilet. Lepas tu dalam tu banyak kedai-kedai makan. Ada Family Mart, ada Dunkin Donut, ada apa lagi banyaklah. LRT tu. Ini kita masuk dia kena lekat lah macam biasa. Ini kad Pak Su. So kita touch sini. Dah buka masuk. Yang ni nak pergi ke Port Klang dengan KL Central Sekejap Pak Su nak tunjuk. Satu lagi Pak Su nak pesan ni. Tu sampah berlambak-lambak Pak Su letak kat stesen ni kalau pandai guna sampah tu pandai lah buang. Ini toilet wanita cantik, dia duduk situ berdiri. Itu toilet lelaki. Kita masuk toilet lelaki dulu. Perempuan sekejap lagi. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Dah. Nampak? Yang penting bersih. Semua bersih. Nampak tu. Pandai guna, pandai kemas nah. Sinki pun bersih. Jangan nak letak sampah merata-rata. Ini untuk lelaki, kita pergi surau pula. Perempuan tak payah masuk lah. Sana perempuan tu. Ini ada surau. Lepas tu ada lift sana, ada tangga sini nak turun. Ada eskalator, semua ada. Ini surau dia. Assalamualaikum. Nampak? Ya, lepas buka lampu. Tu, surau. Sejadah sana, surau sini. Tempat wuduk sini. Surau sini. Nampak? Okay, bye. Lepas tu kita ada lift. Jom, ikut Pak Su. Keluar lift. Ini nak ke Mid Valley, nak ke The Gardens, makan-makan, minum-minum lepak dengan Pak Su, boleh lah. Datang sini lah. Ini Abdullah Hukum. Kita tengok apa yang ada. Itu lift. Ini pula tangga. Sana eskalator. So Pak Su nak pilih untuk turun tangga. Saja nak bagi tahu korang bersih tempat Pak Su ni, Abdullah Hukum ni. Dah improve dah. Kita orang dah dengar semua rintihan pelanggan. Okey. Yang kat bawah ni pula kita ada platform 1, 2, 3. Bukan calang-calang KTM sekarang Pak Su belanja korang je. Korang tak nak share ke, tak nak komen, tak nak like, siap Pak Su hantar sihir pemisah nanti.